Okay, bismillah. Kita mulakan pagi kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asim Hazib bin Khairul Nizam. So, pagi ni kita akan recap market untuk hari Rabu semalam, 4 hari bulan Mac dan 3 hari bulan, sebab kita tak buat video untuk hari Selasa kan. So, kita mungkin akan buat 2 hari recap untuk hari ni. So kita tengok Selasa dengan hari Rabu. Okay, mula-mula kita akan tengok index, kita tengok S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, lepas tu kita tengok Hang Seng kalau ada setup, lepas tu baru kita tengok crypto macam Bitcoin dan Ethereum. Dan last sekali kita tengok futures, crude oil dan FCPO dan gold. So jom kita tengok S&P dulu. Kita start dengan 5 minit. So kalau kita tengok hari tu kita study sampai mana, kita tengok kat 5 minit jap. Hari tu kita study sampai sini kan, hari Selasa. So kita tengok hari Rabu, hari Selasa. Ni hari Selasa pagi. Okay, kita tengok kat sini Selasa petang dia jatuh banyak juga. Lepas tu malam pun dia sambung. Sebelum pagi tu dia rebound naik ke atas balik. Okay, jom kita tengok 3 minit. Untuk hari Rabu dia naik, dia sambung naik lah. So hari Selasa dia jatuh, hari Rabu dia naik. So kita tengok 3 minit ada tak setup yang kita boleh study. Padam dulu yang hari ni, hari Selasa ni kan, hari Senin malam. Okay, kita tengok kat sini dia jatuh. Ada tak kita punya setup sell kat sini untuk kita study. Sini macam ada, cuma tak jelas sangat. Volume pun low. Kalau kat sini tak ada, dia masih baru pusing kat sini. Lepas tu dia jatuh. Kita tengok 1 minit. Setup sell. Okay, tengok 1 minit. Nampak macam okay kat sini. Nampak macam okay, cuma okay, tengok mula-mula dia downtrend dekat sini. Downtrend nampak nice. Volume up. So valid. So cantik. Volume up. Volatile juga kat sini. Cuma dekat resistance ni dia punya volume dia menurun kan. So volume decrease kat sini. Kita expect akan ada volatile lah dekat resistance ni kan. Dia kumpul balik. Tapi kat sini low. Tapi tak apa, kita tengok trend ni masih okay. Lepas tu sebelum dia breakout dia ada tight consolidation. Volume pun low kat sini. Cantik. Kita boleh tanda. Lepas tu tak ada breakout candle. Baru kat sini lah. Kat sini baru ada kan. So kat sini kalau kita entry sell, mungkin kita punya stop loss dekat consolidation punya face ni kan. So kat sini ada macam small. So kalau kita tanda kat sini pun macam, kalau kat sini pun macam okay juga. Kat sini macam ada small, tapi tak volatile. Se-volatile ni kalau kat sini nampak lah kan. Ini pagi kan, pukul 9 sampai pukul 10 dia turun, volume up. Tapi kat sini macam tak ada volume. Tapi kat sini ada small consolidation. Mungkin kita boleh stay kan kita punya dekat sini tadi lah. Ataupun tak kisah kat sini ke. Sebab kat sini baru dia breakout kan. So kalau kita tanda dekat sini dia macam late breakout sikit. Tapi tak apa.
masih menjadi, kalau entry kat sini mungkin stop loss kat sini kan. So kat sini macam consolidation ni macam ada dia test beberapa kali kat tempat yang sama. So kita boleh tanda sini sebagai kita punya cut loss. Kita kalau kita ada entry kat sini cut loss kita, okay, dalam berapa, dalam 35 tick kan. So besar juga. Tapi kalau dah terlepas entry ataupun entry dah jauh daripada kita nak breakout kat sini kan. So kalau kita cari cut loss dekat sini pun lagi jauh gila kan. So kalau dah jauh, dah tertinggal bus, kita cari setup yang seterusnya lah, yang kena kita punya rules dan sistem. So kalau kat sini, kalau nak low risk, mungkin boleh letak dekat resistance line dekat breakout candle kan. So below breakout candle kita boleh letak kita punya stop loss. Kat sini pun boleh. So lagi kecil, tapi kalau kita tengok selepas tu memang low risk, cuma dia lagi senang hit lah. So kat sini dia kena kita punya cut loss, kat sini pun kena. So memang low risk, tapi support pun dia senang nak sentuh. So agak bahaya kalau kita letak dekat sangat dengan kita punya entry point, sebab dia tak, kat sini dia ada kenaikan kan. So kita nak ada buffer untuk dia pull back. So kalau kita dekat sangat dengan pull back, dengan kita punya cut loss, dengan kita punya dekat support, mungkin dia akan selalu hit lah. So ada 2 kali dia hit kat sini kan, 1, 2. So kalau kita stay dekat below this strong candle untuk kita letak cut loss, maybe hit kat sini 1 dan 2. Tapi kalau dia buy on pullback kat sini, ataupun dia buy on rebound, so maybe okay. So kena study sendiri macam mana nak entry kat sini. Adakah dia nak buy on breakout tapi stop loss dia jauh dekat previous support, ataupun dia nak buy on pullback mungkin dekat dengan support tapi kita takut momentum loss, ataupun dia nak buy on rebound mungkin dah tinggi sikit tetapi kita tahu lah support dekat mana. So kat sini tiga-tiga boleh. Nak buy on breakout, buy on pullback, buy on rebound, so tiga-tiga boleh, tapi pilih satu yang sesuai dengan kita punya style, kita punya karakter, yang mana yang lebih kita suka. Okay, kat sini, okay, kat sini dia dah jalan, kita sambung balik kita punya study. Okay, contoh kita entry kat situ, cut loss 30 tick, so agak besar. Kalau tak boleh, kita biar cari setup yang lain. Tapi kat sini dia dah jalan. Okay, kat sini ada breakout candle, kita boleh naikkan trailing kat sini maybe, ataupun dekat sini jauh sikit, tapi kita letak kat sini lah, kat previous support. Dia dah breakout consolidation kat sini, so kita boleh naikkan kita punya trailing dekat sini. Dia jatuh lagi, kat sini ada breakout candle, kita boleh naikkan trailing. Kat sini pun ada lagi pukul 4 suku, kita naikkan lagi. Kat sini pun boleh, tapi nampak boleh lah. Kat sini pun setiap kali dia breakout new high, kita tarik trailing. So kat sini ada lagi, kita tarik kita punya trailing dekat previous support. So kejatuhan ni nampak macam valid sebab volume pun up dekat sini. Lepas tu setiap dia breakout ada pullback, so cantik. So dia tak terus spike ke bawah kan. So kalau dia spike ke bawah, kita takut dia pullback pun mencanak juga kan. So kat sini dia breakout, ada pullback, cantik, small, kecil, tak lebih-lebih. So dia masih dalam kita punya structure kat sini lah. So cantik kan structure dia. Dia jatuh, dia pullback, dia jatuh, dia pullback. So dia konsisten. Jatuh tak ada abnormal volume pun cantik, menaik. So lepas tu kita tengok kat sini, okay, dia pull back tapi dia tak break kita punya trailing dekat sini, dan dia melantun lagi kat sini.
kita boleh naikkan lagi. So masih nice. Kat sini pun dia low volume, pukul 5. Selalu pukul 5 agresif sikit kan, tapi kat sini low volume, consolidation. So masih ok, cantik. Okay, kat sini ada lagi breakout, tapi sini masih dalam kejatuhan kan, so dia tak nampak sangat pullback yang jelas. Okay, kat sini first sign kita kena hati-hati. So kat sini kan, sebab strong candle, bila ada strong candle makan macam kecil-kecil kan. So kat sini ada macam candle kecil-kecil, volume pun above average kat sini. So first sign kena hati-hati. So kat sini kita boleh tanda strong candle lah, strong white candle. Strong white candle makan kita punya tail kat sini kan. So kat sini banyak-banyak tail, tapi kita masih hold. Kita hold, kita stay kita punya trailing kat atas. Mungkin ini dia pullback je selepas dia jatuh kat sini, tapi tak apa. Okay, kat sini dia rebound. Dan sign kedua kat sini, sign kedua kat sini ada long lower tail. So long lower tail dekat puncak, agak risky. Long lower tail. So kat sini ada dua sign yang kena jaga-jaga. Dan kat sini dia rebound kan, so kita boleh naikkan trailing lagi. Sebab lepas tu pun dia breakout kat sini kan. So mungkin kita boleh naikkan kat sini, kat previous support. So ini masih valid, cuma dia breakout tail ni below than this volume. So mungkin kita boleh tanda sign ketiga dekat volume ni lah. Volume ni kurang then tail punya volume kan. So kita boleh tulis kat sini low volume then tail, lower tail volume. So kita boleh tanda kat sini ada 3 sign. Kalau nak exit pun boleh, tapi kalau nak secure untuk lebih selamat, kita boleh tunggu dia break trailing lah. So kat sini dia break trailing dengan strong candle. So sign keempat kat sini. So dia break trailing kita kan, dia break previous support. So kat sini break support. So kat sini dia dah break, so kita boleh exit kat situ lah. Ada 4 sign sebelum dia berpusing arah naik balik ke atas kan. So kita exit kat sini. Dan kalau kita tarik daripada tempat yang kita entry tadi, wow, besar juga profit ni kan. So kita tarik dari tempat kita entry, ada breakout kat sini pukul 1.30 dan kita exit pukul 7. So dapat 200. Okay, kita tengok lepas tu dia jadi macam mana. Kita tengok ini hari Selasa kan, masih hari Selasa. Lepas tu kita tengok dia terus pusing ke atas dan sampai kat sini. So kalau kita stay dekat trailing ni pun dia break juga dengan strong candle. So kat sini pun ada strong candle, strong volume, dia break. Dan lepas tu malamnya dia sambung jatuh, tapi tak ke mana juga, sebab mungkin dia dah jatuh banyak kat sini. Mungkin ini just last distribution sebelum dia pusing balik hari Rabu. Okay, kita tengok kat sini macam tak ada setup kan, macam tak ada breakout pun tak ada. So kat sini masih sideways untuk last distribution lah. So masih sideways, dia tak ada jatuh. Mungkin kat sini kalau ada setup yang baru kita boleh tanda dekat sini, tapi kat sini dia terus pusing dan dia naik lah. So kita boleh anggap kita punya exit ni tepat, ataupun mungkin nak exit dekat sini pun boleh, nak exit
nak hold lagi, mungkin dia tak break trailing, mungkin jauh dia punya trailing, dan dia nak exit kat sini pun boleh, ataupun dia nak exit kat sini. Selagi mana profit, selagi mana tak berpusing dekat kita punya entry point, selagi tu masih okey lah. Tapi kena tahu lah, kalau kat sini kita tahu kan ada sign-sign sebelum dia pusing. Dan kita dapat satu trend, satu profit yang kukuh lah, berbanding kita punya risiko yang kita ambil dekat sini. So kalau kita ambil tadi risiko dalam 30 tick kat sini, dapat berapa kali ganda 200 tick kan. Okay, kita study untuk hari Rabu pula. Kita tengok ada tak setup. Kita padam yang tadi. Okay, kat sini macam ada, cuma kat sini pagi. So tak valid sangat sebab volume tak ada. Tapi dia still buat pattern kat sini dan dia naik lah lepas tu. Dia naik cuma tak ada volume, so tak ada momentum untuk dia push higher. Lepas tu dia sideways. Kat sini pun kita boleh tanda untuk sell. Kat sini mungkin sebab dia jatuh, tapi macam tadi juga volume tak ada. Tapi dia buat pattern dekat sini, dia test, dia breakout. Lepas tu breakout, contoh kita ada entry kat sini, entry sell, cut loss jauh kat previous support. Okay, kat sini. Lepas tu okay, dia pull back, tak hit kita punya trailing, tak hit kita punya cut loss. Dan lepas tu kat sini macam ada breakout, so kita boleh naikkan trailing kat sini. Kat tail ni mungkin okay, kat sini dia tak break, kita masih hold. Dan lepas tu dia sideways. Okay, kat sini ada lagi breakout candle, kita boleh naikkan lagi trailing. Walaupun tak ada volume, dia tetap jalan. Mungkin sesi pagi, so tak, dia jatuh sikit-sikit, tapi macam sideways, dia tak momentum macam ni kan. So kalau kita entry kat sini petang, dia ada momentum untuk turun. Tapi kat sini turun tapi slow-slow. Okay, kat sini kita kat mana tadi? Okay, kat sini dan sampai sini dia break kita punya trailing. So bila trade pagi, ini yang kita takut lah kalau tak ada volume, kalau tak ada momentum. Last kali kita dah hold lama-lama, dia break even je. Dan lepas tu dia naik balik lah. So kita study dekat sini petang, kita padam yang tadi. Okay, kat sini pun ada setup. Cuma macam tadi juga, volume pun tak seberapa sangat. Sebab dia punya breakout pun tak ada volume kat sini. So momentum pun tak ada, tapi dia jadi juga. So kalau kita entry dekat mana? Dekat sini kan. So cut loss kita mungkin dekat sini. Okay, cut loss kita agak jauh juga. Ataupun dekat this black candle tapi tak strong. Mungkin bila-bila dia boleh hit. Tak apa, kita letak kat sini. Mungkin jauh sikit. Dalam berapa tick 70 tick juga, jauh sangat. Tapi kalau kita tengok, dia mencari juga So kat sini baru ada breakout pukul 6. Kita boleh naikkan kita punya trailing sebab ada double strong candle kat sini. Lepas tu dia pull back dan dia buat lagi breakout kat sini. Kita boleh naikkan sebab kat sini macam ada consolidation. Kita boleh naikkan kat sini lah. Dan sampai sekarang ni dia hit. Mungkin kalau kita tanda kat tail dia tak hit, tapi kat sini dia hit juga, dia break kita punya trailing. So kita exit kat sini. So dapatlah beberapa. So bila tak ada volume, walaupun ada setup, walaupun ada pattern, kita takut macam ni juga dia tak semomentum tadi kan. Kalau tadi bila ada dua momentum dapat 200 tick. Tapi kalau ada pattern saja, tak ada momentum, mungkin dia boleh follow juga. Tapi mungkin masa sama, profit tak sama lah. So kat sini dapat 50. Tapi tak apa, selagi mana dia profit, Alhamdulillah, kita ambil je. Tapi untuk the long term, kalau setup tak cantik tak jadi, tak cantik tak jadi, kita kena reduce kita punya entry lah.
supaya kalau setup tak cantik tu lebih banyak probability untuk fail, kita tak ambil lah. Kita ambil yang cantik-cantik je. Okay, kita tengok malam. Okay, malam kat sini. Kat sini dah macam sideway. Tapi kat sini mungkin ada breakout, cuma tak ada volume. Dah pukul 11. Dan lepas tu okay, dia naik slow-slow tapi masih sideway. Dia break sideway kan pagi. So sampai sekarang dia sideway. So itu untuk S&P. Hari Selasa dia turun, dapat banyak, dapat cash kat sini. Hari Rabu dia naik sikit, lepas tu dia sideway lah sampai sekarang. Okay, kita tengok hari kita tengok Nasdaq pula. Adakah sama? Kita study hari okay, sama. Kita tengok Nasdaq pula. Okay, kita tengok adakah dia sama dengan S&P tadi kan. So kita study kat sini. Hari Selasa dia turun. Okay, kat sini dia try untuk naik balik. Tadi S&P dia turun kan. Dia turun lagi malam. Kalau kat sini dia dah stop. Kalau kat Nasdaq dia dah stop, dia dah sideways sebelum dia try untuk uptrend dan kumpul momentum. Kat sini dia boom, baru dia jalan kan. So kita padam dulu, kita tengok 3 minit macam mana dia punya setup hari Selasa kalau kita nak bandingkan tadi dengan S&P kan. Okay, tengok hari Selasa. Okay, kat sini. Kat sini tadi S&P dia ada setup kat sini. Tapi kita tengok 1 minit, tak jelas sangat untuk 3 minit. Kita tengok ada tak setup yang besar sikit. Sebab kita tengok tadi untuk 3 minit dia pusing, lepas tu dia terus jatuh kan. Okay, ni hari Rabu dia dah naik. Okay, ni nampak okey sikit. Kat sini macam ada. Tapi volume dia okay, kat sini okey, sama macam tadi. Dia jatuh pagi pukul 9. Kalau dekat sini pagi kan pukul 4 dia baru turun. Volume ada kat sini, volume naik kat sini. Lepas tu dia test satu kali dan dia breakout sama macam tadi lah, breakout dia kat sini lah. So breakout dia jauh sikit daripada first breakout kat sini sebab tak ada volume, tak ada strong candle, kat sini baru ada. So sama juga macam tadi, kita boleh tarik kita punya stop loss dekat sini, previous support, ataupun kalau kita tarik kat sini jauh sangat, kalau terlalu jauh tak kena dengan kita punya risiko, tak payah entry. Lepas tu dia jalan juga lah macam tadi, so tak ada apa sangat. Kita tengok cara kita exit macam tadi macam mana kan. So kat sini ada breakout candle, kita boleh naikkan trailing kat sini ataupun dekat sini pun boleh.
Lepas tu dia jalan, kat sini ada breakout, kita boleh naikkan trailing lagi kat sini. Kat sini ada breakout, naikkan, volume masih okay, volume up, price down, masih valid, tak ada sign. Okay, kat sini dia pull back. Kat sini mungkin kita boleh naikkan lagi. Kat sini dia pull back, kat sini ada breakout lagi, kita boleh naikkan trailing dekat sini. Okay, volume start menurun dekat sini, so kena hati-hati. So ini sign pertama. Volume decrease. Kita boleh tahan tulis kat sini, volume decrease. Price down, volume decrease. Kat sini okay, kat sini datang balik volume, masih okay, kita boleh naikkan trailing dekat sini. Lepas tu dia break dekat sini. Kalau kita ambil dekat tail, dia tak break, dan lepas tu dia sideways. So sama macam tadi, dia ada sign kedua, long lower tail. Lepas tu kat sini dia breakout, no volume, dan lepas tu dia break dekat sini. So kita boleh exit. So tempat dia sama macam kat S&P tadi. So kita dapatlah beberapa T. Alhamdulillah, itu exit. So kita tengok lepas tu, adakah dia sambung balik. Kalau S&P dia naik dulu, lepas tu dia sambung turun kan. Tapi tidak Nasdaq, dia sideways, lepas tu dia pusing, dia tak turun lagi kan. So kalau kita tanda dekat sini, ada tak setup untuk uptrend dan resistance dekat sini. So kat sini nampak volume masih belum ada kan. Kat sini masih flat, masih dia buat uptrend ni. So tak cantik untuk kita letak uptrend dan volume. So masih flat. Kat sini ada breakout. Kalau entry dekat sini strong candle, kat sini mungkin kena kita punya cut loss. So lepas tu dia pusing dan dia rebound balik. Dia try untuk breakout kali kedua kat sini. Okay, kita boleh tanda resistance kat sini sebab walaupun this just rebound kan, bukan uptrend, tapi tak apa, kita boleh naik. Kita boleh tanda sebab ada volatile kat sini. Kita boleh tanda resistance, ada test, lepas tu dia breakout kat sini. Tapi breakout tak strong candle dan tak strong volume. So volume kat sini mungkin dah pagi pukul 1. Kalau kita entry dekat sini, cut loss mungkin dekat sini, previous support. Lepas tu adakah dia stay? Okay, kat sini ada breakout, kita boleh naikkan lagi. Kita boleh trailing kat sini. Lepas tu dia sideways dan nampak macam momentum dah low sebab pagi. Okay, kat sini dia break. So kita boleh exit dekat sini sebab dia break kita punya trailing. So kita break even je lah kat sini. Kita hold lama-lama tapi break even je. So tak berbaloi, mungkin sebab setup ni tak cantik sangat. Sebab consolidation dia high volume lah. Kat sini dia uptrend, walaupun kat sini dia rebound. So tak cantik satu. Volatile, okay, volume ada. Cuma kat sini je dia spike kan. Dia tak constantly naik kan. Kalau dia uptrend, kita nak dia naik volume. Tapi kat sini sahaja volume dia datang. Lepas tu consolidation pun above average, high volume berbanding kat sini kan. Lepas tu dia breakout pun no volume, tak ada strong candle. 3 reason sebab tak cantik. Dan lepas tu kita tengok dia break even, dia sideways lah. Sampai sekarang dia masuk balik dalam kita punya resistance line. Dan hari Rabu petang kita tengok lagi adakah dia nak try lagi untuk making a new uptrend. Kat sini kita boleh tanda, cuma pun macam tadi volume masih low tapi okay. Kat sini dia ada 2 batang yang menaik kat sini. So tak apa, kita tanda dia naik, consolidation, low volume, cantik. Tapi breakout tak strong candle, tak ada strong candle kat sini baru ada kan. So dah
maybe dah jauh sangat dengan kita punya support kat sini, so tak payah entry. Tapi kalau ada entry kat sini, kalau dia sebab lepas tu candle upper tail high volume kan, so awal-awal lagi dah tak cantik. So kalau kita terentry kat sini ada, dan stop loss kat sini, adakah dia menjadi? Kita tengok dia naik juga kat sini, kita boleh naikkan trailing lah kat sini, so dapat juga profit kat sini. Okay, kat sini dia sideways dan dia masuk balik. So kat sini macam tak cantik, walaupun dia lepas tu dia rebound kat situ. So sama juga, break even juga kat sini, sebab kita takut dia jatuh lagi kan. Kat sini pun high volume, kat sini masih dia jatuh tapi small candle, nampak tak nice. Okay, walaupun dia rebound kat sini, kita boleh cari setup yang baru lah. So daripada kita hold dan dia jatuh lagi, dapat loss, baik kita exit dulu, break even, kita cari setup yang baru macam ni, macam ada setup lain, so kita boleh tanda lagi. So kita entry balik, so tak payah nak hold. Kalau dah trend dah weak, kita boleh exit, tak payah nak average down lagi. Kalau dia jatuh lagi banyak rugian, so kita exit, tak apa, kita akui kita punya trend dah patah, trend dah tak ada momentum, kita akui kesalahan kita. Mungkin kita exit pada bukan tempatnya, bukan masa dia lagi untuk naik, tapi tak apa, next setup kita entry. Dan untuk kita entry dekat sini sebab uptrend, volume ada, dan the breakout, strong candle, strong volume. Tapi kalau very strong pun kita tak nak sangat kan, tapi tak apa, just untuk study. So kita letak cut loss kat sini. Mungkin terlalu jauh, kalau terlalu jauh kita takut reward dia pun tak pergi mana lah. So tapi tak apa, kita study je. Okay, kat sini dia naik. Okay, kat sini macam ada top, tapi kita tak naikkan kita trailing lagi sebab tak ada strong candle. Okay, kat sini baru ada pukul 2.30, kita boleh naikkan trailing dekat sini. Kalau kat S&P tadi tak ada kan, dia sideways kan, so kat sini ada setup kecil. Okay, dan kat sini dia break kita punya trailing, so kita exit lah kat sini. So dengan cara ni kita boleh recovery balik lah daripada kita punya loss ataupun break even dekat sini. Kita masuk balik kat sini, jangan emosi, jangan trade untuk revenge. Kita masuk, kita ikut kita punya rules, dah dapat balik. Yeay, 700. So sekarang dia masih nak naik balik, cuma tak apa, kita cari setup yang baru macam kita buat tadi. Sebab kat sini kita takut bila tiba-tiba volume datang dia nak jatuh lagi, so kita dah secure kita punya profit kat sini. Tak apa, dia nak naik balik, kita boleh cari setup yang baru macam kat sini lah. Kita takut bila dia jatuh, dia dah jatuh daripada break even jadi loss. So kita takut benda tu berlaku jadi balik kat sini. Walaupun dia rebound, kita cari setup yang baru. So masih pagi, masih pukul 9, mungkin dia baru nak build momentum balik kan. So tak apa, kali ni kita dah win, so jangan tamak. Kita tunggu untuk setup seterusnya. Okay, tu untuk hari Rabu. Dan Selasa untuk Nasdaq, kita tengok Dow Jones pula. Okay, Dow Jones, kita tengok 5 minit dulu. Kita tengok hari Selasa. Okay, ini macam lain sikit daripada tadi. Okay, kita tengok hari Selasa dia jatuh. Wow, hari Rabu dia naik spike betul ni. Kalau S&P dengan Nasdaq tadi dia sideways je kan.
Sideway hari Rabu malam baru dia nak naik. Tapi kat sini dia reversal, dia strong reversal kat sini. Boom, terus naik kan. Okay, kita tengok 3 minit. Nampak macam sama. Kat sini. Okay, kat sini. Kita tengok 1 minit lah. Okay, 1 minit. Okay, tengok 1 minit kat sini. Macam tadi juga. Turun, uptrend, downtrend, volume up. Breakout tak nampak sangat. Kalau tadi kat sini Nasdaq dan S&P, tapi kat sini tak strong volume dan tak strong candle. Kalau kita tengok kat atas ni, ada tak base dia. So base dia pun tak jelas. Kat sini mungkin ada kat sini. Dia breakout kat sini. So tapi pukul 9. So tak strong. Tapi masih volume high, above average. Tapi ni 9 pagi. So contoh kita entry kat sini. Kalau Dow Jones dia awal sikit setupnya, base dia kat sini kan, dan dia breakout kat sini. Contoh kita cut loss dekat this consolidation, kita cut loss kat sini ataupun dekat sini. Kat tail ni dia ada buat 1, 2. Kat sini dia break cuma 1, 2 tick. Ni kita boleh hold. Volume pun masih flat dekat sini kan. Volume pun below. Kalau kita tanda kat sini macam jauh sangat kita punya cut loss. So kita stay je. Tapi kalau dah hit kita punya cut loss, kita exit je. Ataupun kalau kita letak psikologi cut loss kan, kita tak buat order terus, kan kita boleh hold lah. So itu dia advantage kalau kita tak terus letak market order untuk kita punya cut loss kan. So kita boleh hold lagi kat sini. Kat sini dia sideway. Tapi kalau siapa yang dah exit dekat sini, mungkin dia cari setup baru dekat sini kan, around here. So mungkin dia boleh entry macam mana kita entry dekat S&P dan Nasdaq tadi lah. So mungkin dia entry balik dekat sini. Tak apa, dia hilang profit kat sini. Sebab follow rules dan jaga emosi lebih penting. Kalau dia entry balik kat sini, bukan bermakna dia dah terlepas profit kat sini, tapi dia lebih selamatkan kita punya capital lah. So kalau tak jadi kat sini, kita dah selamat. Walaupun kat sini jadi, win untuk yang cut loss yang tak letak stop loss terus lah. So dia boleh hold. Kat sini ada breakout candle, kita boleh naikkan trailing dekat sini. Lepas tu okay, kat sini ada lagi. Okay, nampak cantik, nampak valid, volume up. Kat sini ada lagi breakout, kita boleh naikkan trailing. Kat sini nampak macam jatuh sangat, kena hati-hati. Mungkin kita boleh exit kat sini. Ataupun kalau kita nak secure, kita boleh selamatkan kita punya capital kat sini. Tapi kat sini dia macam lantun. Ada 3 kali lantunan. 1, 2, 3. So kat situ dia sambung lagi. Okay, kita tanda dulu sign pertama dekat sini. Kalau trader nak secure profit, boleh exit dekat sini sebab ada strong volume.
strong candle, tapi masih memang sebab dia dah jatuh banyak, so kita memang expect dia akan pullback pun banyak lah. So dari sini ke sini untuk dia pullback kat sini, so tak ada masalah. Lepas tu dia tengok dia terus jalan balik, turun balik kan. Okay, sign yang kedua nampak belum ada. Okay, kat sini macam tadi, long lower tail dekat puncak, agak bahaya. Kat sini dia break, volume up, kita boleh naikkan trailing kat sini. Dan lepas tu dia break dekat kita punya previous support kat sini. So kita boleh exit lah kat sini. So sama juga macam tadi. Ataupun mungkin dia nak letak trailing jauh sikit, dia profit dia exit dekat sini. So lebih selamat kalau dia nak jatuh balik, tapi kita exit dekat sini sebab dah nampak ada sign yang tak enak mata memandang. So kat sini lagi besar dia punya profit kalau tak hit stop loss dekat atas tadi. So lebih besar. So contoh kalau dia punya dia punya cut loss tadi dalam 30T, so kecil kan. So dapat extra profit lah berbanding orang yang re-entry kan. So kalau re-entry balik mungkin profit tak besar, tapi itu good lesson dan good training lah. Tetap dapat juga profit kan. So mungkin kalau kita tanda kita punya breakout kat sini, cut loss dekat sini 30 tick juga, tapi reward kita beratus kali ganda. Kalau kita exit kat sini pun boleh, masih profit. Kalau kita re-entry tadi kat mana, kat sini pun masih profit, boleh cover kita punya loss. Ataupun kita exit kat sini lebih baik, lebih selamat. Ataupun dekat sini pun boleh, kat mana kita tanda tadi. So sama je. So selagi mana kita profit, kita anggap trend tu jadi, kita follow the trend. Jangan ikut emosi kalau dah loss kat sini kan. So jangan anggap setup yang lain tak menjadi, kita masuk ikut rules kita. Lepas tu kita profit, baru kita tahu oh sebenarnya okey je kita loss kat sini, tapi kita entry balik dan cover kita punya losses. Okay, itu untuk hari Selasa. Tengok hari yang the spike balik kan, the reversal balik tu, nampak strong kat sini, tapi nampak macam tak ada setup. Dia terus reversal dengan strong. Mungkin kalau kat Nasdaq tadi kita tanda dekat sini kan. Tapi volume masih tak ada sebab pagi pukul 1:30. Tapi nampak pattern pun sama macam tadi, dia breakout. Kalau kita entry dekat sini pun sama macam tadi, kita letak cut loss kat sini. Lepas tu dia jalan, okay, kat sini naik banyak, mungkin kita boleh tanda dekat previous support sini. Lepas tu kat sini dia pull back, dia rebound, strong candle, kita boleh naikkan lagi dekat below di strong candle atau dekat support sini ada dua. So nampak strong, dua kali test. Kat sini dia touch dan dia hit kat sini, kita boleh exit lah. Walaupun tak ada volume, mungkin kalau awak ada trader nak hold, tapi nampak tak cantik sebab dah ada 3 kali kan kat sini. 1, 2, 3 dia dah break. So nampak tak cantik walaupun kat sini candle kecil, tak ada volume. Tapi kita exit je dekat sini. Sebab walaupun sebab kita tengok macam trend dah lemah, dia dah break. So tak ada siapa nak support price tu, dan lepas tu dia sideways lah. So jangan bazir masa kalau nampak trend tak boleh patah balik, sebab nak tengok dia break atas ni pun macam susah, macam jauh sangat dan dia terlalu tajam. Dan kita tengok lepas tu dia try untuk naik tapi tak boleh, dan dia sideways. Kita exit balik, kita cari balik entry. So sampai sekarang masih tak ada lah. So kat sini masih sideways, kat sini dia baru nak
Masih sideway kat sini lah. Sini macam tadi lah, dia reversal dengan laju kan. So tu untuk Dow Jones. So Dow Jones kat sini kita nampak ada sign yang lain. Ada 3 kali test kat bawah, 1 test tajam kat atas, dan dia break, kita exit walaupun sikit. So nampak macam adalah sikit profit daripada break even ataupun loss. Kita exit daripada kita hold lama-lama untuk dia naik balik kan. Dah masuk balik dalam resistance line kita. Okay, so kita tengok Hang Seng ada tak kita punya setup. Okay, kita sambung dekat web browser sebab nampak macam apps tadi patah-patah kan. So sorry untuk lag-lag tadi, tapi macam browser ni macam okey sikit. Okay, kita sambung tadi kat Hang Seng kan. Hang Seng, okay, ni nampak macam smooth sikit kan. Daripada tadi macam patah-patah kat apps. Ni dekat apps. Kita pause. Okay. Okay tak? Kita tengok. Dia loading, okay. Okay, kita sambung Hang Seng tadi. Kita tengok 5 minit dulu. Yang okay, kita sambung dekat sini kan tadi. Hari Selasa pun dia jatuh, lepas tu dia try balik nak naik, dan dia sideway lah. Okay, tengok 3 minit. Okay, kat sini macam ada. Kita tanda dekat sini tapi masih dalam. Okay, dia jatuh, dia sideway. Kita tengok kat sini, dia jatuh high volume pagi, lepas tu dia breakout kat sini tapi volume tak ada pukul 1. Kita tengok 3 minit. Kita tengok 1 minit. So dah 1 minit. Ni yang okay ni. Okay. Okay, kat sini dia downtrend, dia jatuh, dia buat resistance. Nampak ada test, dia touch kat sini pukul 1 dan dia breakout kat sini. Cuma breakout jauh juga macam tadi. Macam index tadi dia kat sini kan. So volume dia high kat sini. Kalau kat sini dia tembus, cuma volume tak kuat sangat. Dan dia tak break tail ni kan. So ada tail kat sini dia tak break, kat sini baru dia break, fully break lah. Kalau entry kat sini, kat loss mungkin kat sini ataupun jauh kat sini. Kalau tak kena dengan kita punya race, tak entry. So kita tengok macam mana, adakah dia jadi ke tidak. Kalau kita entry kat sini, kat loss kat sini, dekat resistance line, lepas tu dia jatuh. Okay, kat sini jatuh dengan banyak. Kita boleh naikkan kita punya trailing kat sini. Lepas tu ada lagi breakout candle kat sini. Volume low, mungkin sebab malam. Kita boleh naikkan kat sini trailing kita, dan sampai kat sini dia break. So kita boleh exit dekat sini. Dan lepas tu kita tengok, walaupun tak ada sign macam tadi kan. So kalau kita tengok index tadi, banyak sign dia. Sebab mungkin volatile, volume banyak, candle agresif. So kita boleh nampak tapi kat sini volume tak ada, candle pun flat sama je. So kita boleh exit by support pattern lah kat sini. So ada 2, 3, 1, 2, 3, exit kat sini. So walaupun lepas tu dia naik dan dia jatuh balik, kita boleh cari entry yang lain. So kat sini
dapatlah satu trend kan. Daripada kita entry kat sini sampai kat sini dapatlah. Kalau kita dah exit, kita cari setup yang baru daripada kita nak hold, yang mungkin akan masuk balik dekat kita, yang akan bagi balik kita punya profit ataupun masuk balik dekat resistance line lagi sakit kan. So kita secure profit kat situ, kita cari setup yang baru. Kalau kat sini macam kat sini volume tak ada, kat sini tak ada volume tak agresif kat sini, so tak cantik, tapi dia masih jatuh juga lah. So kalau kat sini kita buy on breakout, mungkin jauh sikit, sama juga macam tadi. Kita exit mungkin dekat resistance line macam tadi. Lepas tu kat sini dia pull back, dia tak hit kita punya trailing. Lepas tu dia breakout, kita boleh tarik kita punya trailing. Dekat sini previous support masih dekat resistance line. Lepas tu dia jatuh dengan banyak, lepas tu dia pull back pun banyak, dan dia hit kita punya break even. So kita boleh exit lah, daripada kita nak tunggu dia naik balik kan. Lagi langgar kita punya stop loss di awal, so lagi banyak kita hilang kita punya capital lah. So kita exit je dekat sini, tak apa, break even. Anggap setup ni tak menjadi dan kita salah. Daripada average down, daripada kita revenge, lagi tak baik. So kita keluar balik dekat sini. So tak apa, break even, masih selamat. Kita take this setup as fail, kita cari setup yang baru. Okay, kat sini ada lagi tak? Okay, kat sini kita padam dulu yang tadi. Okay, kat sini macam ada, tapi dia punya consolidation dia macam volatile. Kat sini, okay, kat sini dia tak touch, breakout pun tak strong candle. Kat sini macam ada gap, tapi support jauh, so better not entry. Dan lepas tu kita tengok, so kalau kita letak kat loss kat sini, di sideway ada breakout candle kat sini, adakah kita boleh naikkan trailing dekat this lower upper gap? Lepas tu kat sini dia exit, sebab kena kita punya trailing. So lepas tu dia sideway dan pusing balik ke atas. So setup ni pun tak menjadi, sebab mungkin ada reason. Kat sini masih fasa uptrend, kat sini dia pull back je, bukan downtrend. So kat sini dia pull back dan dia rebound, so tak cantik untuk kita letak setup downtrend kat sini. Lepas tu volume pun low, support pun jauh, so better tak payah entry. Dan lepas tu dia sideway dan hit kita punya trailing. Okay, kita cari lagi, adakah kita ada kat sini baru boleh kita tanda uptrend, sebab dia naik. Okay, kat sini baru uptrend, volume pun ada kat sini, baru boleh kita tanda resistance kat sini contoh. Tapi kat sini tak jadi juga lah, sebab mungkin sini malam, so tak ada volume malam. Walaupun dia breakout kat sini, dia masuk balik, so tak jadi juga. So kita cari volume, setup yang ada volume lah. So kat sini volume dah naik, cuma masa kat top ni volume low kan. Consolidation pun dah flat, cantik. Breakout tak ada sangat, tak ada strong candle. So kat sini lagi strong kan, dia punya candle kat sini macam sama je, candle kecil-kecil, flat. So tak cantik. Lepas tu dia sideway lah, dia tak naik, dan sampai sekarang dia sideway. So tuan-tuan Ansem, kita tengok crypto pula. Okay, tengok Bitcoin dulu. Okay, tengok hari Selasa. Ush, ni macam naik banyak. Tengok 5 minit dulu. Okay, kita study ni hari Monday.
Okay, dia jatuh sama macam indeks dan lain-lain. Kat sini macam ada long setup. Sini macam cantik. Dan dia breakout kat sini kan. Ni cantik juga. Kalau kita tengok 3 minit macam jauh sangat kan. Dan okay, kat sini volume up. Lepas tu ada resistance. Lepas tu dia test beberapa kali kat sini. 1 2 3. So 1 2 3 4. Dan dia breakout kat sini. Tapi okay, support dia okay lah, dekat sikit. Okay, kita entry dekat sini. Support ataupun cut loss kita dekat sini. Okay, macam mana kita nak take profit? Kita tanda kat sini macam tak kena test kan. So kita buka 5 minit. Macam okay, 5 minit kita study 5 minit. Kat 5 minit dia touch juga. 1 2 3. So kita breakout kat sini. Kita letak cut loss kat sini ataupun dekat sini. Volume flat. Nice. Lepas tu dia breakout. Okay, kita boleh naikkan trailing kat sini. Ada breakout candle kat sini. Lepas tu dia pull back, dia rebound. So kita boleh naikkan lagi. Ada breakout lagi. Lepas tu dia sideways. So kita boleh hold lagi. Nampak masih trend, masih okay. Volume pun low dekat sini. So dia masih rehat dulu. Dia tengok adakah nanti esok dia break ataupun dia teruskan kenaikan. Okay, tengok Ethereum pula. Adakah sama setupnya? So lebih kurang lah. Tapi nampak kat sini dia macam spike sikit kan. Daripada Bitcoin tadi dia flat kat sini kan. Okay, kat sini pun ada laju juga. Tapi kat sini macam dalam sideways. So dia baru nak uptrend. So dia tak jadi. Kat sini pun sideways juga macam Bitcoin tadi. Kat sini baru ada kan. So kat sini macam baru cantik untuk kita letak resistance. Sebab volume baru datang kat sini. Kalau kat sini kita nak tanda boleh. Tapi dia dalam fasa sideways lah. So kat sini small dia punya uptrend dia. Tapi tak apa. Kalau trader ada keberanian untuk buy on breakout dekat bawah, silakan. Tapi kita tunggu momentum. Dia dah ada momentum naik spike, baru kita entry kat sini. So kalau kita entry, kita masih hold lah. Sebab dia masih sideways kat sini kan. Okay, tu untuk crypto. Masih cantik, masih bullish. Untuk short term, kalau kita tengok daily, mungkin masih bearish and strong bearish. Okay, kita tengok last kali futures. Kita tengok crude oil dulu. Okay, kita tengok crude oil hari Selasa dulu. Kita tengok study. Wow, kat sini macam ada pergerakan cantik. Okay, ni sideways, dia rebound. So kalau kita tanda kat sini pun macam crypto tadi, dia masih dalam fasa penurunan. Lepas tu dia sideways, dia baru nak buat uptrend dekat sini. Volume baru datang. Kalau kita tengok 3 minit, dia uptrend tak kat sini. So sama macam Bitcoin tadi lah. Dia sideways, lepas tu dia baru nak spike kat sini kan. Dan dia terus jalan. So kalau trader yang setup dia sideways, lepas tu dia strong breakup, nak entry pun tak ada masalah. Kan dia berjaya exit di tempat yang betul dan profit. Kalau tengok 1 minit,
Nampak dia uptrend tak? Okay, 1 minit. Kalau kita tanda dekat sini fail, kalau kita tanda resistance dekat sini dia fail kan. So kat sini dia touch, breakout, gain very strong, jauh dengan support, ada long upper tail. So dia masuk balik dan hit kita punya cut loss. So kalau kita tengok resistance pun masa uptrend ni pun tak se-uptrend sangat. Dia masih flat je kat sini kan. Dan volume pun low berbanding volume pagi tu. So ini tengah hari. So tak ada volume sangat. Kalau kita tanda kat sini maybe, kalau kita tanda base kat sini, kalau kita tanda kat sini, masih tak cantik sangat lah. Sebab volume ada tak ada. So masa untuk kita trade pun mainkan peranan juga. Supaya kita tak macam ni lah. Tak tahu kan volume ada ke tak, time mana boleh trade, time mana tak boleh trade. So kat sini macam okay, kita tanda kat sini macam index tadi pun. Kat sini dia breakout, tapi volume masih tak ada, tapi dia tetap jalan. Wow. So kalau trend following, kita bila dah naik banyak ni baru kita cari setup untuk letak kita punya resistance lah. So baru kita cari entry bila dah ada momentum macam ni. So kita tak beli dekat bawah sangat sebab kita takut kita berada dalam fasa sideways lah. So bila dia dah naik banyak, kita baru cari entry. Tapi kat sini tak ada sebab volume pun flat kat sini. Consolidation pun high volume, so tak ada dan dia pusing balik. Dan sampai sekarang dia sideways. So kalau kita tanda dekat sini nampak macam okey sikit, baru nak buat new uptrend kat sini. So kita tengok adakah trend ni, setup ni menjadi ke tak. Kalau kita tengok kat sini pun tak cantik sangat, volume tak ada. Maybe pagi pukul 9 dia baru nak uptrend kan. Dia baru nak ada volume datang. So untuk trade pagi mungkin tak sesuai lah. Sebab kita takut volume tak ada. Okay, tu untuk crude oil. Kita tengok masih tak ada tanda-tanda yang aneh akibat berlakunya konflik sekarang kan, perang. So masih okay. Hari Selasa dia naik, dia pullback balik, dia naik balik, dia pullback balik. So tak ada macam panic ataupun collapse lah. So kita tengok kita tengok gold pula. Kita tengok gold. Kita tengok di ni new minute ke? Mak nampak agak pelik di sini Oh, ni sebab gold apa? Ni baru betul. Tadi nampak volume konsisten je kan. Okay, kita tengok hari Selasa. Okay, kat sini macam downtrend. Tak test, tak touch kita punya resistance, tapi breakout. Lepas tu dia breakout strong candle, 1, 2, 3 strong candle. Pullback pun okay, volume up, tapi lepas tu dia sideways. So ini pun masalah kalau dia terjun laju sangat tapi sebatang je.
So dia sebatang je tapi terlalu laju pun tak nice juga. Sebab sebab apa, volume pullback tak boleh catch up lah dengan kelajuan dia kan. So bila dia nak pullback pun sikit, mungkin candle banyak, dia spike, lepas tu pullback, candle kecil-kecil dia spike. So kita nak dia apa, turun ataupun naik tu pun berperingkat juga lah. So kita nak slow-slow macam ni lah. Slow naik, turun, pullback pun slow-slow, naik lagi slow-slow. Bukan macam jatuh, pullback, jatuh, pullback. So macam terlalu zag sangat pun kita tak nak. Kita nak dia macam wave lah. So bila jatuh banyak sangat ni pun pullback tak dapat catch up. So habis minyak dekat strong candle sebatang je kan. So lepas tu kita tengok dia sideways. Okay, kita tengok last sekali. Kita tengok FCPO. Adakah nampak hari Isnin hari tu semua happy kan. Selasa pun dia naik, teruskan momentum, dan hari Rabu dia gap down. Petang dia try nak fill this gap. Okay, dapat fill, lepas tu dia turun balik lah. Gap lagi malam. So nampak macam ada dua gap kat sini. Nampak dia dah lost momentum untuk dia naik. Kalau kita tengok crude oil pun dia naik turun. Oil pun dia turun tadi kan. So mungkin FCPO pun tengah berehat lah. Tapi tak apa, kita dah ada yang profit. Mungkin trader dah profit kat sini pun kena berehat juga. Mungkin dah boleh exit dekat gap ni ke, ataupun masih tengah hold sebelum dia tunjuk sign lagi pun tak apa. Tapi kalau dah exit, dah profit, alhamdulillah, kita cari setup yang baru. So itu je untuk recap hari Selasa dan Rabu 3 dan 4 Mac. Nampaknya tak ada tanda-tanda yang pelik sangat market untuk Mac ni. Walaupun ada isu-isu peperangan, tapi masih stabil, masih tak ada collapse, masih tak ada panik, ataupun masih tak ada panic buying atau panic selling lah. So tu je untuk hari ni. Kita insyaAllah kita sambung esok untuk recap 5 hari bulan hari ni. So untuk yang Muslim, teruskan berpuasa. Kita hampir lagi seminggu 2 minggu untuk kita habiskan Ramadan ni. So tetap istiqamah. Kita pulun 10 hari terakhir ni dengan ibadah-ibadah yang lebih sedikit berbanding sebelum ni. So tetap konsisten, jangan pantang menyerah. So insyaAllah kita sambung esok. Kita tutup majlis kita dengan surah Tasbih Kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, thank you dah study sama-sama pagi ni. Kita jumpa esok. Assalamualaikum, bye bye.